Dia kata padu lah, power lah. Okay. Memang betul, bilah dia tengok pada perkataan dia memang padu dan power. Tapi untuk kita orang Melayu ni, pada pandangan saya kurang sesuai jika kita memakai samurai ni. Sebab connecting negatif positif. Oh, ada aliran dia. Aliran tenaga. Positif. Jadi ini dia bentuk ni. Samurai. Ini pedang Melayu. Okey. Kenapa kadang-kadang bila kita pegang kita terasa dia punya energi dia. Okey. Okey. Satu, cara tempaan dia dan bacaan dia yang tersembunyi. Kedua, ketiga, bentuk dia berbentuk alih. Okey. Jadi kita contoh positif negatif tu kita ada. Jadi di situ sumber kekuatan lah tu saiz yang sesuai dalam 20 inci ke atas. Paling lebih 21 inci, 20 inci, tu boleh lebih. Senang bergerak, walau jauh, walau dekat, boleh makan. Lebih kurang macam parang, ada momentum dia ada. Momentum dia. Berbanding dengan cara Jepun. Okey. Lagi satu, cara pegang dia. Jepun tu pegang macam ni. Kita pun pedang boleh pegang macam ni. Dan macam ni. Tapi cara yang paling bahaya pegang macam ni. Okey. Sebab makan diri. Kita tak tahu dia nak pergi arah mana. Itu saja. Tapi kalau pilihan saya lebih suka pedang Melayu lah. Nama pun pedang Melayu. Lagi satu pembuatan dia tu, cara pembuatan dia, olahan dia tu ada berkat-berkat yang dibaca kan. Jadi itu yang kita pegang je sini kita rasa wow, rasa berani. Berbanding samurai. Berbanding samurai. Harga jenis macam ni di kedai tuan berapa harga? Kalau macam ni dia punya harga tinggal sebilah je lah yang ni. Yang ni harga dia 480. 480. Baik. Lepas tu dekat dia punya sarung dia pun macam ni. Ni sekali dengan sarung. Sekali dengan sarung ada pasak nibung, baja kayu dan sarung ada pasak juga. Pasak. Okay. Sekarang kalau senjata panjang. Ni hari ni minta tuan komen. Okey, yang ni dia boleh katakan seakan atau sama bentuk sama ada macam beladau ataupun jembir. Untuk dia. Senjata ni pun best juga untuk jarak dekat boleh, jarak jauh dekat. Dan pergerakan dia memang keliling. Cara macam mana nak pakai tu terpulang, nak pegang macam mana. Tapi pergerakan dia memang menyeluruh. Siapa yang bergerak cepat, macam nak makan bawah ke, nak makan atas ke, tengah ke, dia cepat gerak. Tengok pada persembahan yang memegang lah. Okey, soalan agak pelik Tok Mi. Bagi saya kan sebenarnya saya lebih suka pakai senjata macam lawi ayam ataupun kerambit ni berbanding dengan keris. Sebab keris memerlukan skill dan teknik. Lebih teruk kan. Menghayun dia cara lain, silap makan gaya, keris makan diri, betul. Pandangan saya, apa pandangan Tok? Pandangan saya dia macam ni. Besi keris dengan besi-besi yang macam ni, cara olahan dia lain pula. Okey. Sebab olahan dia, contoh kalau keris ni, sarung dia kayu apa, ulu dia kayu apa, besi dia berapa jenis campur. Jadi dia punya aura dia lain, momentum dia lain begitu. Jangan salah kalau keris yang ada lock tu, kalau kena gaya dan teknik, dia boleh mematahkan pedang. Ada teknik dan cara dia untuk menghantar pedang di keris yang lock. Jadi dia punya makan ini tipu muslihat dia banyak. Okey. Dia bukan terbentuk pada bukan pada mata je boleh makan pada musuh. Dengan hulu pun boleh makan pada musuh. Okey. Baik, sekarang kita pergi satu senario Tommy. Tiba-tiba darurat, elektrik semua padam. Kalau saya bawa hanya sebilah keris daripada banyak keris saya ada. Yang lain saya bawa bentuk yang lebih kurang macam parang, sundang ataupun lawi ayam dan kerambit. Survivor lebih molek kat situ. Jadi apa pandangan tuan? Kalau berlaku darurat nak lari masuk hutan, yang mana senjata pilihan yang perlu dibawa? Dia kalau ikut senjata, kalau kita boleh kena 3 lah. Panjang, sedang, pendek. Okey. Jadi kalau darurat ni, ikut kata hati mana yang sempat capai je. Kalau yang pendek lah. Kalau untuk senang bergerak, yang pendek lah. Kalau rasa ada tenaga lebih nak bawa yang sedang, bawa yang sedang. Okey. Soalan terakhir pada sesi amat pendek ni kan. Dalam banyak-banyak senjata ni kita expect kita nak perang kan. Katakan di hutan berdepan dengan rimau, binatang buas atau ular. Senjata mana yang akan berkesan untuk menangkis binatang buas? Kalau dalam hutan, dalam hutan dia dah kira termasuk survival skill. Okey.
Jadi bila survival skill ni, kita kena ada barang. Tujuannya apa? Senang kita ambil. Senjata yang paling berkesan dalam hutan untuk nak tambah buluh je. Buluh saja? Buluh je. Termasuk rimau semua? Ya. Mana yang pedang-pedang ni kalau lawan binatang buas sebenarnya tak laku lah. Bukan tak laku sebab pedang apa semua kita perlu melibas apa semua. Macam buluh ni kita runcing, kita menikam je. Okey. Kalau kita tak menikam daripada jauh pun kita boleh baling macam lembing. Okey. Baik ya. Terima kasih Tok Mi. Kita sambung babak kedua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.